Okey. Macam ni. Tapi macam SUV lah bawa lah. Betul. Tapi kalau ikut geran dia sedan. Dia sedan kan? Dan sedan. Dia sedan tapi dia tinggi macam SUV. Macam crossover lah. Tahu tak dia punya bentuk dia kan mengingatkan pada Peugeot 408. Ya betul. Tapi Volvo dia pandai main sikit dengan dia punya design. Dia boleh buat sedan yang tinggi tapi tak, rupa dia tak akut. Nampak cantik. Tak pelik-pelik. Tak pelik-pelik. Alamak. Pada jimat punya. Okey. Dia mostly banyakkan function lebih macam EX90 yang SUV. EX90 ya. Pernah bawa? Cuma kalau ni kelebihan dia, dia ada range dia jauh sikit. Kalau ES90 623, yang ni 651. Sebabnya dia single motor kan. Single motor satu lagi bateri dia pakai teknologi baru. Dia pakai 800 watt. Patut betul yang laju cas tu. Tahu. Dia full 22 minit kena charging. Hmm. Okay. Dia tak ada sport mode kan? Dia tak ada. Dia tak ada. Dia cuma standard off-road. Standard off-road. Dia okey kan? Dia 0 ke 100 6.6 saat. Okey. Hai. Betul-betul benda ni. Okey. Sekejap. Kita adaptive cruise control. Boleh. Ikut di speed kita set 70, 44 dia ikut speed kereta depan. Ya betul. Jauh juga dia ni.
Tapi kalau kena pegang, nanti dia akan trigger Dia akan trigger. for some time. Dekat dia boleh baca jalan tu nampak macam tak berapa nak ni. Ada still boleh baca lagi. Saya baca. But so far kalau driving experience tu tak rasa macam kita bawa SUV. Dia macam compact. Tapi dia umpama bawa SUV sebenarnya. Cuma dia tak tinggi lah macam SUV. Tahu tak sebenarnya kalau compare dengan XC60 sebelah-sebelah tu dia punya sama. Ya, Right betul. height dia. Tapi kalau compare dengan abang dia yang EX90 tu tu main tinggi lah. Cuma itulah tak nampak lagi secara meluas. Mungkin dalam satu hari tu mungkin nampak satu. Sebab dia baru lagi Sebab dia kira baru lagi dan tahun lepas kan dia launch benda tu. Betul. Actually kat Melaka ada je yang beli, cuma dia bukan orang Melaka lah. Level tu. Dia mungkin beli orang KL lebih cari kat KL tak ada stok kan. Dia beli Melaka ada stok. Tengok kalau langgar ni dia tak dia memang comfort lah. Betul. So dengan Punya air suspension. suspension dia tadi memang Dah pula dia selesa lah. nak dia pakai tayar size 22 inci. Paling besar. Paling besar. Kalah abang dia. Abang ni dah bersatu. Satu dia pakai dulu. So dia dapat macam menyelah lah dia rim dia. Cantik. Okay. Cantik tu.